Dia dia kata minum tak saya sendawa. Dia mulai Minum tanpa sendawa Minum tak saya sendawa. Kena belajar cakap Kelantan juga. Cik Kelantan. Cik Kelantan. Minum royak Kelantan. Royak Kelantan. Minum siapa? Boleh royak Kelantan. Minum tapi tak boleh celak mata. Kita salah pertama. Minum tapi mata tak boleh Kelip ke buka mata? Mata Kemi. Sekejap. Okey, sekarang ni kita macam mana? You tak bagi cadangan kakak. Bagilah cadangan. Okey, you bagi cadangan macam mana minum air pamoga kita nak enjoy dia punya rasa yang sedap itu. You rasa. Kalau saya dah tahu dah memang akan kalah. Mesti mata akan pejam je, bagi duit buat rugi je. Tak bagi apa kakak. Jadi sekarang ni kita bagi channel baru. Kening samalah, muka samalah, semua sama. Kenapa sama Jatuh dengan Tino nak sama gua kak. Dengan minum buat. Okey, cakap macam mana muka sama royak kau Kelantan. Macam lagu mana muka boleh sama Jatuh dengan Tino tu leh cakap. Lagu mana muka boleh sama Jatuh dengan Tino? Betul ke? Lagu mana kakak muka boleh sama kakak Jatuh dengan Tino ni? Korang pula kening lah pula. Kening saya tak cukup Kening saya tak cukup. Okey, sekarang kita nak minum. Kamu challenge dia tadi? Okey, challenge dia tadi minum tanpa mata tutup. Betul ke? Ke tanpa mata kelip? Sebab dah biasa minum. Kalau orang first time minum dia macam sedap sangat minum dia. Minum sambil menyanyi ada? Minum cepatlah kakak. Saya tak ada idea lah ni kakak. Bestnya cantik Datuk Vida make up macam ni, love kan? Saya kakak pun suka tu. Saya pun suka. Tak adalah cantik lah. Kalau tidak saya pakai macam habis segala-gala kakak. Sampai tak terkata sedap kakak. Okey, mari kita minum lah. Okey, share dulu. Minum sambil tutup mata. Itu boleh? Saya boleh buat. Okey, share ni lah. Minum sambil tutup mata. Saya bagi ni lah. Ni ni. Okey, kalau jom. Ini kan replika saya punya bibir. Okey, sekarang ni kakak, kita minum. Dia boleh tutup mata. Minum sambil tutup mata senang sangat. Senang sangat. Minum tapi jangan terkelip. Pasal dia sedap dah dia macam masam dia tu kan. Dia macam akan terkelip mata kakak. So minum tanpa tutup mata? Bukan. Minum tanpa berkelip matanya. Tanpa berkelip bukan. Macam minum jangan tertutup macam mesti yang. Tapi janganlah buka gangor mata tu. Ngangor pada. Tak, saya. Datuk Seri. Saya minum sambil tengok Datuk Seri. Mai tengok boleh sambil tengok saya, Mai. Lepas tu kelip. Kalau boleh kita bagi ni. Taklah, salah dengar lah korang. Datuk Seri. Datuk Seri. You jangan letak dalam air ni lah kakak, jangan. Ya gelas tak sah. Tak sah pun dah gelas lah. Gelas comel pun tak sah lah kakak. Gelas comel pun tak payah. Tak sedap. Dia kena minum air macam tu je. Okey, bismillah. Bismillah, saya buka dulu Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia punya tin dah agak warna apa airnya dan saya tuang boleh? Apa gelap? Apa dia gelap? Tak ada. Tak payahlah tuai, tak sedap. Apa yang saya tu? Tak sedap. Tuai gelas tak sedap. Minum kita dulu. Minum tak habis baru pun dalam ni. Minum dulu. Minum sambil tengok. Dia malu comel lah. Okey. Saya minum, Datuk Seri tengok saya, okey? Tapi tak ada kelip. Datuk Seri tak ada. Dia situ. Tengok situ. Tak, Datuk dia setuju. Saya minum. Tak boleh saya kelip tak apa. Datuk tak boleh kelip. Okey, jom. Bismillah. Cakap dulu. Dia Datuk selalu minum kakak. Challenge 10 botol plus tip. Tak ada, dia selalu minum. Challenge je. Cuba tengok mata saya 10 saat. Toksik kakak. Gini kakak. Okey, tengok air warna dia. Warna dia bermerah. Ni warna dia ni warna apa? Itu dia. Natural colour, tak ada colour tambahan. Semua daripada buah-buahan. Yang ni kakak, dia tak manis kakak. Kalau manis ting-ting sakit kepala dok kakak.
Dek kakak, dek. Makanya ini tak say minum gelas gini. Dia kena gok macam gini je. Kena gedegok dalam macam ni saja kita puas. Tapi jangan, dua perkara saya nak royak. Dua perkara. Jangan letak ais, jangan minum dalam gelas. Jangan letak ais, jangan minum dalam gelas. Tak sedap. Kenapa tak minum dalam gelap? Bukan gelap, gelas. Dalam gelas. Kenapa tak ada minum dalam gelap? Tak ada minum. Bapa orang yang nak jambil je. Sebab ni kakak, jangan minum dalam gelas. Gelas. Saya kecil Kelantan. Jangan minum dalam gelap. Gelas. Kalau minum dalam gelap tak nampak Datuk Sri. Sebut molek. Gelas. Saya tak tahu, saya pakai gelas. Okay. Gelas. Tak say. Jangan gelas tak sedap. Kakak kata cakap macam-macam minum rasa gini-gini, tapi tak say pakai gelas dan no ice. Minum air ni kakak, dia akan setengah jam, dia akan flash kakak, dia flash. Tapi saya berpeluh sebab tengok Datuk Sri. Saya sejuk ni. Saya sejuk kakak. Saya dalam rumah pakai stokey, pakai kasut. Okey ni, siapa yang nak ni kakak? Satu tin ni 10 ya kakak, sebab ni dia inspirasi daripada Pamoga ni kakak. Okey, siapa yang nak satu karton ya? Okey, satu karton untuk 10 orang. Saya give apa saya nak bagi kat you all. Satu karton Sekejap mana ni 20 orang. Saya cover dia dulu sekejap sebab membelakangkan. Biar tak nampak Datuk Sri belakang dia. Okay, korang untuk lelaki boleh, perempuan boleh, untuk orang yang rajin bersukan, apa tu, cakap sayang dulu baru beli. Tak cakap sayang pun, panggil sayang dulu. Panggil sayang dulu baru dia beli 3. Beli 3? Tak payahlah. 3 kata. Kakak weh, pandai kongsi-kongsi kakak. Kakak berpeluh ke? Jarang tengok Datuk Sri berpeluh Saya baru menyakat sikit je dah berpeluh. Tadi kata sejuk sokmo. Sejuk kakak. Buka. Macam Datuk Sri. Kakak. Hati-hati. Yo, saya saut tangan kakak. Sekejap saya buka je. Okey. Kakak berapa orang yang nak? Kalau you nak beli lipstick saja pun boleh. Nanti saya pula minum lighting ni kakak. Tak cakap dan celak mata lah kakak. Okey, kakak nak lipstick kan? Okey. Ingat lipstick kita tak laku ke barang-barang untuk hadiah-hadiah ni, barang-barang apa ke? Tak ada kakak. Dah buka dah. Mana lagi kakak lipstick kita ni? You ingat barang kita bagi ni kakak tak ada nilai ke? Sekejap kakak. Pakai dia sebagai base untuk nampak penuh. Nampak filler and plumper. You kena pakai sebagai tak ada pun. Kejap kakak. Kita dah bagi, itulah saya malas bagi free gift ni. Nak bagi free gift pun kena cakap 50 apa nama, bagai-bagai, kena demo bagai. Baik saya jual kakak. Ni kan? Siapa? Oh yes. Itu tu. Ya. Ada. Ada dah. Okey. Siapa yang nak beli boleh. Siapa nak beli pun boleh. Saya pegang. Okey, nak beli lipstick. Okey, kita letak beg nombor 1. Ikut warna darah dan ini adalah untuk bagi bibir satu mungkin. Plumper and filler kakak, filler. Primer, filler dan plumper. Sangat cantik lah. Macam membeli sebuah lipstick ataupun blusher bibir di Perancis
Saya selalu tengok ramai artis-artis luar pakai. Ni dekat Malaysia pun dah ada Dato' Sri. Okey, boleh. Anis, satu lagi sini Anis. Dekat sini. Oh, ada. Beg nombor 1, beg nombor 1, beg nombor 1. Beg nombor 1 kakak. Sini Anis. Masuk siapa yang nak Okey, sekarang ni kita cakap pasal lipstick. Sebab bila you minum air Pamoga, okey ada. Dia jadi apa? Dia jadi baby pink. Nah, minum air Pamoga. Kita cerita pasal air Pamoga kakak. Mungkin dia ni. Cerita Air pasal air Pamoga kakak. Tadi yang beli satu karton dapat satu lipstick, betul? Betul. Harga dia $20. Dapat percuma. Tapi 20 orang pertama kan? ya. Apa beza beg 1 dan 3? 1 dan 3 lipstick yang berbeza. Itu untuk apa? Ini untuk ada rawat bibi hitam, bibi krim merekah. Lepas tu dia ada pink. Boleh pakai blusher, blush on. Boleh pakai kakak, boleh pakai. Okey, jadi siapa yang nak lipstick boleh. Dan siapa yang bertuah 20 orang hari ini, kita cakap tadi pasal air Pamoga. Nah, you minum air Pamoga ni kakak, bibir jadi pink. Macam Datuk dia pakai pink bibirnya kakak. Tapi kalau hari Datuk kakak minum lah. Kalau kakak tak minum, kena pakai lipstick lah. Jadi siapa yang nak satu karton, saya bagi hadiah 20 orang. Satu karton banyak mana yang mungkin nak tengok. Tengok saya murahnya. angkat, tengok. Murahnya kakak. Banyak yang dapat 24 tin. Kata 84 18. Murahnya. Satu tin. Satu tin 10 ya. Tapi kita bagi ya. Kakak dapat harga berapa untuk satu tin? Boleh pilih nak satu tin ke 3 tin, 2 tin. Dia sebenarnya saya ni tak tahu dah salah tajuk ke. Pasal buat dalam tin. Salah tajuk ke salah badan. Buat dalam tin. Dia tak ada gas sebenarnya. Dia rasa sangat natural. Macam korang minum jus yang telah kita perah, itu exactly rasa dia. Tak ada rasa gas, high in vitamin C, kurang gula, memberi tenaga dan rasa dia sedap. Kalau tengah mengantuk dalam kereta sangat sesuai, tengah nak pergi bersukan sangat sesuai, tengah buat kerja pun sesuai. Okey, sekarang ni siapa yang dapatkan satu karton, saya hadiahkan satu lipstick kakak ya. Hari ni saja. Satu kata dapat satu lipstick ni dia. Nak beli lipstick pun ada dekat beg Blush. kuning ya. Ada dekat beg kuning. Ni rupanya dah ni lipstick. Kalau saya letak dalam kotak, it looks really really nice. Dah macam dekat Paris lah. Look at that. Cantik ke? Okey, saya gitu. Kids berapa umur? Boleh budak kecil umur 2 tahun, 3 tahun boleh minum kakak. Tidak ada bahan terlarang pun. Ini dia bukan ada kita letak barang-barang perasa ke tidak kakak. Dia datang daripada semula jadi punya rasa. 109 24 tin. Okey, Echa. 106 kak. Kalau Echa dapat lipstick lagi pula RM35 kakak. Cuba tolak berapa? Atau bukan kakak kata RM30 atau RM20. Berapa dah nilai harga untuk satu karton? Satu karton juga tu banyak saya tunjuk. Ada 24 tin dalam tu. 20 pembeli pertama dapat pula lipstick. Okey. Berapa orang yang nak tanya? Berapa orang yang nak Berapa satu ramai karton yang komen? nak satu karton? Nak satu karton komen NAK 103 ya. Kalau kakak beli, maknanya customer baru ni. Kalau kakak beli 6 leopard 154 kakak. 154 kakak ya. Kakak beli RM8 kakak. 58 lah. Okey, siapa yang nak satu karton ya? Okey, satu karton untuk 10 orang. Saya tengok apa saya nak bagi kat you satu karton Sekejap Mana ni 20 orang? Saya cover dia terus sekejap sebab membelakangkan. Biar tak nampak tu suri belakang ni. Okay, korang untuk lelaki boleh, perempuan boleh, untuk orang yang rajin bersukan, apa tu, cakap sayang dulu baru beli. Tak cakap sayang pun, bagi sayang dulu. Bagi sayang dulu baru dia beli stick. Untuk kakak minum air ni, mulut kakak pun jadi pink. Mulut kakak jadi tebal.